Ha? Review Kaiju Ultraman Dyna? Boleh aja, tapi sebelum tu kita kena kumpul semua Kaiju Ultraman Dyna baru kita boleh review. Let's go. Okay, Kaiju yang pertama ni muncul di episod 4 Ultraman Dyna. Nama dia Daigroon. Kita tengok detail dia dari bahagian belakang ni. Tengok dia punya detail. Ekor dia pun agak panjang. Ni pula bahagian depan dia untuk muka dia agak menyeramkan. Kuku dia tak payah cerita lah. Katak kaki dia tulis Bandai 1997. Kaiju yang seterusnya pula, Kena tak? Muka dia pelik lah, macam nama dia Sildron. Muncul di episod 5 Ultraman Dyna. Tengok dia punya detail pun boleh lah. Jadi kalangan macam golongan vintage juga. So kalau dia biasa-biasa je. Untuk tangan dia pun okey. Bahagian ekor dia pun agak panjang. Kaiju ni pun aku seramai yang kenal nama dia Bao-On. Dia buat kemunculan pertama dia di episod 8 Ultraman Dyna. Tengok ekor dia ketok je. Tengok muka dia pula Insoan. Yang kelakar dia, kalau kau tengok tangan kiri dia macam ni, tangan kanan dia siap buat peace weh. Dia selfie sikit. Kaiju yang seterus pula, nama dia apa? Nama dia Monsarga. Aku rasa famous juga dalam siri Ultraman Dyna. Aku seramai yang kenal. Dia muncul dekat episod 11 Ultraman Dyna. Detail dia pun agak mantap. Dia banyak varian juga. Tapi memang ini vari paling lawa. Kat bawah tapak kaki dia tulis Bandai 1997. Okey, kaiju yang ni pula nama dia main pula Nama dia Mukito atau dikenal sebagai Hanijiro. Dia muncul dekat episod 11 Ultraman Dyna. Hanijiro ni lain daripada lain sebab dia keluarkan oleh Bandai memang dalam bentuk keadaan yang berbulu macam ni. Memang comel gila Ni bahagian belakang ni tengok siap ada kepak lagi. Tengok ekor dia comel je memang macam anak patung lah Sebab memang dia keluarkan macam ni. Dia punya tag 1999. Dah 23 tahun weh. Tangan dengan kaki dia boleh gerak-gerak macam ni je. Tengok comel. Siapa tak ada ni rugi weh. Kalau ada tu simpan lah elok-elok. Jaga dan jangan jual sebab dah jadi regular. Kaiju yang ni pula apa nama dia? Nama dia adalah Garaon. Kalau korang favourite Kaiju Ultraman Dyna mesti ingat dan kenal dengan muka dia ni. Garaon ni muncul di episod 13 Ultraman Dyna. Unik kaiju dia, tengok muka dia ada 3 muka. Muka marah, muka sedih, muka happy. Tu lain macam ada 3 muka. Kaiju yang seterusnya jap, macam pernah aku lihat tapi di mana ya? Ni Silvergon. Silvergon bukan muncul dekat siri Ultraman 3 ke? Ya betul. Tapi dia ada buat kemunculan juga dekat siri Ultraman Dyna di episod 16. Kaiju yang ni pula nama dia Neosaurus. Dia muncul dekat episod 16 Ultraman Dyna. Tengok dia punya detail pun agak mantap. Kaiju yang seterusnya ni apa hal pula ni? Nak main-main juga. Kenal tak? Siapa lagi kalau bukan Encik Crab? Bukan Encik Crab, Ray Kubas. Kalau tengok dia ni kan, boleh mendatangkan kelaparan. Tiba-tiba datangkan kelaparan. Untuk detail dia memang padu lah. Aku pun suka juga kaiju ni. Dia muncul 2 episod dalam Ultraman Dyna, episod 25 dan episod 26. Kaiju yang seterusnya ni kaiju ke dinosaur ni? Nama dia Demagor. Bukan Demogorgon Demogorgon tu Stranger Things. Dia muncul dekat episod 27 siri Ultraman Dyna. Kaiju yang seterusnya korang mesti kenal Tengok dia punya detail. Muka dia comel, siap ada kepak lagi kat siku dia ni. Time aku dapat kaiju ni pun agak keras juga harga dia. Tak tahu apa hal. Dia muncul dekat episod 34. Nama dia Bazop. Dia ni pula nama dia Neo Gamos. Dia muncul dekat episod 36 Ultraman Dyna. Tengok detail dia pun agak mantap. Bahagian belakang duri-duri, ekor dia pun agak panjang. Agak nice juga kaiju ni. Aku ada varian dia lagi satu ni tengok. Sama je, cuma color dia agak terang, macam color biru terang. Ni perbezaan dia. Duduk tapak kaki dia 1998. Okey, seterusnya macam pernah aku lihat tapi di mana ya? Lagi dari siri Ultraman 3 juga, tapi dia buat kemunculan di siri Ultraman Dyna episod 42 Alien Reguran. Yang seterusnya pula siapakah dia? Mountain Dew bukan? Mountain Gulliver 5. Dulu aku tak tahu dia ni dari siri Ultraman Aku ingat kan dia dari anime mana-mana ke, Gundam ke. Yelah, tengok design robot kan. Rupanya dia ni dari siri Ultraman Dyna. Muncul di episod 42. Kita hampir sudah sampai ke penghujungnya kaiju yang muncul di episod terakhir Ultraman Dyna, Zelganoi. Dia ni kira macam Ultraman ciptaan Ultraman fake punya Ultraman. Kalau korang masih ingat ingat tak ingat? Kalau tak ingat kau beritahu kat YouTube sekarang. Video sekarang. Jap. Belum habis lagi. Ni ada seko lagi tersesat tercicir ni. Dead Facer muncul di movie Ultraman 3 dan Ultraman Dyna. Siap ada senjata lagi kat tangan dia ni. Detail dia pun agak mantap. Cuma cat dia je lah yang kurang sikit. Tapi still mantap dan okey lah. Kalau korang peminat Ultraman Dyna mesti kena ada juga seko ni. Kalau tak ada tak lengkap tak pakai kaki dia tak nampak lah pula lah. Okey, itu saja review untuk kali ni. Review Kaiju Ultraman Dyna.
Ramai sangat yang minta kaiju Ultraman Dyna. Yelah kan, tengah hype Ultraman Deca. Janji aku dah lansai ke hutang review kaiju Ultraman Dyna. Mother Gong Drang Song Kong Dyna. Korang kalau nak request nak review kaiju Ultraman apa, korang boleh komen je kat bawah dan aku akan cuba. InsyaAllah aku akan tunaikan satu persatu. Okay, bye!